Adakah suara hati anda memberitahu anda bahawa anda sepatutnya berhenti vape, tetapi anda tidak yakin yang anda mampu melakukannya? Apakah yang harus anda buat? Dalam segmen video yang lalu, kita mempelajari cara meningkatkan motivasi berhenti vape. Sekarang, marilah kita mempelajari cara-cara berhenti vape dan bagaimana mengatasi cabaran berhenti demi kekal bebas vape. Terdapat 12 petua untuk berhenti vape yang dipanggil 12M dalam senarai tips berhenti vape di bawah. Yang manakah anda rasa paling sesuai untuk anda? Pertama, melengah-lengahkan, tunggu 5 minit atau katakan nanti sebentar. Kedua, menarik nafas panjang, tarik nafas 3 kali secara perlahan-lahan. Ketiga, minum air, terutamanya air masak, elakkan minuman berkafein. Keempat, menyibukkan diri, buat sesuatu bagi mengalih fikiran dan untuk melupakan vape. Kelima, menjauhkan diri daripada orang yang merokok dan vape. Keenam, mengelakkan diri daripada sesuatu atau situasi yang mendorong kepada vape. Mengunyah sesuatu seperti gam dan buah-buahan, elakkan yang manis. Ketujuh, membasuh tangan selalu. Kelapan, mandi dengan kerap. Ke-9, meregangkan otot, lakukan senaman. Ke-10, regangan apabila rasa mengantuk. Ke-11, meditasi. Ke-12, memohon berdoa agar dikuatkan azam untuk meningkatkan usaha. Walaupun kita bertekad untuk berhenti vape, namun realitinya adalah berhenti vape itu sukar apabila kita sudah ketagihan nikotin. Anda boleh menjangkakan perkara-perkara berikut berlaku semasa percubaan berhenti. Pertama, merasa mudah marah, resah atau gelisah. Kedua, rasa sedih. Ketiga, rasa cemas. Keempat, rasa letih atau gelisah. Kelima, menghadapi masalah berfikir dengan jelas atau menumpukan perhatian. Keenam, mengalami masalah tidur. Ketujuh, berasa lapar. Dan yang terakhir sekali, mempunyai keinginan yang kuat untuk menggunakan vape. Bagaimanakah anda mengatasi gejala-gejala penarikan ini supaya kekal bebas vape? Marilah kita dapatkan pedoman daripada mereka yang berjaya berhenti. Apakah yang anda lakukan untuk kekal berhenti? Saya akan bizakan diri saya dengan buat kerja ke ataupun saya akan kurangkan lepak dekat kedai macam sekarang ni, duduk kat rumah, sambil-sambil tu main game ke. Saya banyak bizakan saya dengan main game. Lepas tu buat aktiviti-aktiviti luar macam bersukan. Kalau saya biasanya, kalau macam contoh member ajak lepak mamak ke apa, saya tak pergilah untuk elakkan daripada hisap vape kan. Saya nak stop. Saya akan lengah-lengahkan masa untuk saya vape. Jom quit vape. Walaupun sukar, anda boleh berjaya kalau terus bermotivasi dan terus mencuba untuk berhenti dan kekal bebas vape. Jom quit vape!